ada ni. Saya buat ni tipu visa dia masuk tak ada visa. Dia masuk secara illegal. Betul illegal? Ya, haram lah. Haram tu. Dia tahu legal haram. Dia pergi bawa juga. Ni yang bodoh 47 orang tu dah terima. Sebab diorang dah bayar agaknya. Jadi diorang macam nak sebelum bayar kita kena tahu. Kita nak beli barang kan. Pastikan buah 2 yard tu kan, 2 yard. Dia dalam tak nampak buka lah. Buka nanti saya ambil. Terbusuk saya tak mau. Betul tak? Itulah tabayun namanya. Itulah khiyar al-khiyar. Jual beli. Ada pemilihan. Kita setuju tak setuju, kita salah lah. Kalau kata diorang ni kena scam macam tu lah. Jadi diorang ni, yelah diorang salah sebab mungkin tak tabayun. Tapi adakah dekat akhirat nanti diorang dapat tuntut kepada si penipu diorang ni? Ke diorang tak dapat? Dia sukses di dunia ni, tak ada di akhirat. Tapi kalau dia tak sukses, di akhirat kena. Oh, maksudnya dia tak halalkan, dia tak maafkan, akhirat lah. Akhirat kena. Kalau dia pulang balik duit, dia minta maaf, satu pun tulis. Kan? Dan kerajaan mesti akan tutup lesen dia. Di akhirat tak kena lah. Tapi kalau tak selesai, di akhirat kena, dunia kena. Ni ya. Tunggu sini lah. Tunggu mana kan tak sampai lagi. Dia jalan dulu. Okey. Ada tak? Dia kata setengah sengok. Satu itu lah. Betul pengajian dia. Dia ni urus emak dia kan. Dah urus dah. Dah bagi makan semua anjing dah. Macam 2 aja. Ya, satu kelas lagi. Ahmadu wa nasta'inu wa nasta'afiru. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. La yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rahmatillahi lil alamin. Wa hajjatun ala nas ajma'in. Imamuna wa sawtuna wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati manusia. Hati merupakan raja dalam anggota badan. Muka kitab ni, kitab saya belum buka lagi. Anggota-anggota lain hanya bertindak sebagai khadam saja. Apa saja yang diperintahkan oleh hati akan dilaksanakan oleh anggota zahir yang lain sebagaimana yang diarahkan. Jika hati yang mengeluarkan arah itu baik, sudah tentu anggota badan akan melakukan perbuatan dan tindakan yang baik. Dan jika hatinya mengeluarkan arah itu buruk, sudah tentu tindakan yang dilakukan oleh anggota badan adalah yang buruk. Menurut kacamata syarak, ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan daripada An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, wa inna fi jasadatin mudghah idza salahat jasad kullu wa idza fasadat jasad kullu ala ihal qalb. Sesungguhnya dalam jasad manusia itu terdapat seketul daging. Jika baik daging itu, baiklah seluruh jasadnya. Dan jika rosak daging itu, rosaklah seluruh jasad. Itulah hati. Hadis riwayat Imam Bukhari. Baik. Kita mengaji sekarang ni ke surah Allah. Last, kalau yang saya tanda tamak dalam berkata-kata, yang kita dah lepas dah daripada jantung dengan tamak terhadap makanan. Tangan semua dah kan? Tamak terhadap makanan. Yang last kali kita belajar ni lah, tamak terhadap makanan. Ya, kita dah selesai kan. Jadi ni bab 8 106. 106 kan. Sama dengan 106. Tamak terhadap makanan kita dah baca. Dah baca dah yang lepas. Bulan 2 tu berikut tanda saya tanda sini 25 bulan 2. Mana? Ya, sampai tak. Baik, ya. 15 bulan ini. Sudah okey.
Tamak dalam berkata-kata, bab 8. Tamak dalam berkata-kata adalah suatu kelakuan yang dicela, yang wajib ke atas kita bagi menjauhi. Maksudnya, bila kelakuan yang dicela, maksudnya apa? Sifatul ma'zumah, sifat-sifat yang tercela, ataupun kelakuan-kelakuan yang tercela. Boleh istilah terkeji, dicela dan keji, itu namanya yang dicela. Baik, maka wajib bagi kita ni, baik lelaki maupun perempuan, menjauhinya. Maka menjauhinya, tidak beramal dengan sifat tercela ini wajib. Kalau kita buat itu dosa. Apa dia? Apabila seseorang itu banyak berkata-kata. Jadi berkata-kata macam mana cara itu? Kita kena faham juga kan? Borak kosong tu. Dia macam ni. Kalau ikut cakap kosong, yang orang paling banyak cakap sekarang ni kali politik lah. Kemudian orang yang jadi DJ lah radio. Bukan repi cakapnya. Lawak. Semua tu lawak. Dia kesan dia banyak benda. Jadi banyak berkata-kata apa tu yang dilarang ni, yang dicela ni, yang dikeji ni. Tengok ni. Sudah tentu perkataan yang keluar daripada mulutnya hanya perkataan yang sia-sia. Itu dia. Maksudnya tak ada manfaat. Tak ada faedah cakap tu. Yang banyak cakap. Maka ini bukan saja menyebabkan jantung menjadi gelap, bahkan banyak berkata-kata boleh menyebabkan jantung itu mati. Kerana itulah Rasulullah SAW memberi peringatan terhadap lidah. Rasulullah SAW berkata, wa hal yakubu wa la yakubut nasa ala wujuhihim aw manakhirihim illa hasaidul alsinatihim. Hadis ini riwayat Imam At-Tirmizi. Nombor hadisnya 2616. Kalau kita tengok nota kaki dia mesti ada ni. Sini tak ada nota kaki. Tidak akan dihumbankan manusia itu ke atas muka mereka ataupun hidung mereka, melainkan perkara yang mereka sendiri ucapkan dengan lidah mereka itu. Rasulullah SAW bersabda dalam surat 108, man kana yu'minuna billahi, ini popular, yaumil akhiri fayakun khaira aw liyasmut. Ini asal Bukhari dan Imam Muslim. Dan hadis ni hadis Abu Hurairah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka dia perlu bercakap tentang perkara yang baik ataupun dia hendaklah diam. Kita tengok nota kaki di sebelah kiri. An Abi Hurairah tu, ini dia punya sanad ni. Qala man kana yu'minuna billahi yawmil akhiri fala yu'zi hajara wa man kana yu'minuna bil yawmil akhiri falyukufri safhan dhaifan dhafahu wa man kana yu'minuna billahi yawmil akhiri fayaqulu khaira aw liyasmut. Ini hadis yang sebenar penuh di tiga kalimah, tiga ayat dalam sebenarnya ini jadi sebahagian yang akhir sekali. Yang Abu Hurairah meriwayatkan Nabi SAW menyatakan, sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka janganlah dia menyakiti jiran yang satu. Ini kan kita ulang. Sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan tetamu. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata tentang perkara yang baik ataupun lebih baik dia diam. Hadis ini dengan hadis yang di atas tadi tak lari. Hadis ini nombor dia rekod Abu Bukhari, nombor hadis 6018 dan Imam Muslim 47 daripada Abu Hurairah. Baik. Maksudnya orang yang beriman dengan Allah dari akhirat, pertama dia kena jangan menyakiti jiran. Walau jirannya pun walaupun jirannya orang kafir sekalipun. Majusi pun. Halul kitab.
Umumnya orang tak beriman dengan Allah dan Rasul. Tapi kita orang Islam menyakiti dia sebagai didiran kita. Kita masuk. Senang kena bertobat. Senang bertobat. Susah sebab kita kena dia ada kaitan dengan manusia. Hablum minallah wa hablum minan nas kan. Itu masalahnya. Masalah ini yang kita selalu cakap ni. Sebab mulut ni tak nak jaga. Kalau boleh, elok mulut ni buat insurans, tapi kerajaan tak buat insurans tu. Kalau buat insurans semua, aku nak utama nak buat lah. Kaya ke dah. Bila ada orang buat report polis, mulut ni penyakit. Kata batu tak betul kan. Macam 3R kan. Kita boleh dakwa. Dia kena claim insurans tak? Tak. Kita yang akan bayar insurans, kita selesaikan insurans. Tapi kalau dia tak cakap yang elok, tak ada tindakan undang, duit kita simpan bayar je lah. Tapi tak ada benda ni tak wujud. Sebab benda ni iman. Benda ni iman. Iman yang akan mengawal. Sebab dia sebut awal-awal lah. Kan? Man kana tu'minuna billah wa yawmil akhir. Sebab ayat ni. Siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat. Kan? Jangan dia menyakiti jiran. Termasuk yang kami kerja ni bukan cakap tunduk je. Perbuatan pun sama. Kita biar dapat surat, dia tak ada rumah. Kan, surat dia tukar. Kita ambil surat, tukar. Kita tak bagi surat tak ada. Simpan tak ada. Kamu je lah. Ataupun masalah pokok lah ya, pokok dia. Usah aku ni. Dia susah menyerah ni. Sedua siapa? Nak tebang salah tak? Salah. Itulah kamu ni ngapain aku ni. Rupanya akan menyemakkan aku di rumah kamu. Hari-hari nak menyusahkan kamu dia. Dia punya daun tu. Kata dia apa lah, hutan ke? Kelam ke? Asam bimbing ke? Asam cermai ke? Apa saja pokok lah. Apa ni? Dia menyusahkan. Dia menyakiti je lah. Dia ini pun tak faham. Tebang. Tapi kalau macam ialah jiran kita orang kafir kan. Jadi kalau dia orang menyakiti kita, adakah kita boleh tuntut kat dia orang? Tak payah dia haram lah, dia akan kafir. Maksudnya kita tak ada apa benda yang kita boleh tuntut kat dia. Kita sebutlah. Kalau kita boleh tuntutlah. Kalau segi orang dia boleh tuntut. Maksud saya akhirat. Kalau yang dunia ialah kita tak payah. Dia nak masuk neraka je. Maksudnya tak ada apa-apa yang kita boleh, maksudnya bila dia menyakiti kalau nak minta balas kisah balas kisos ataupun kita tuntutkan dia orang nak tuntut pahala tak boleh sebab dia orang kafir. Tapi kalau kita nak serahkan dosa kita bertambah lagi kat dia. Itu kat lagi kita macam tu. Maksudnya tak ada. Dia tuntut kisah boleh. Oh, bagi sama dengan apa yang dia orang buat kat kita kan. Dia tambahkan lagi apa nama kata sesaan, deraan. Ya, ada soal kerah, tambah lagi seksa dia. Patutnya ada 10 tahun, jadi lagi 2 tahun. Betul lah. Tapi kita minta tenang kita lah. Sebab kita nak balas. Sana yang boleh bayar pahala dengan surga ni sama beriman. Kan? Sama orang tak beriman, kita umpat orang kafir. Dosa kafir tu dekat kita. Itu kita dengar. Ada hadis Sahih Muslim sebut. Entah senang kamu ni lah. Ada pada masa kelak Allah datang seorang lelaki yang bawa pahala dia seperti gunung Uhud. Maksudnya banyaklah. Digambarkan seperti gunung Uhud. Banyak pahala dia. Kan? Lalu bila dia dibicara, Allah datangkan orang yang tuntut macam-macam kat dia. Sehingga kan habis pahala dia gunung ni. Lalu dia nak bayar tak boleh. Orang datang lagi tuntut. Allah Ta'ala kata malaikat, kamu ambil dosa yang jahat orang sana tuntut tu, hampak kat dia. Akhirnya dia masuk neraka. Siapa tu? Orang lelaki beriman ni dah. Masuk neraka maksudnya kena seksa dulu. Itu pun masuk neraka. Kita kalau boleh tanda semua ni. Kat sana bayar teknologi diam semua ni ataupun dia dengan pahala buat masuk dosa. Duit tak ada. Jika dia didenda di dunia ni ataupun dimasuk penjara atas salah dia, kesalahan dia, ataupun dia mengikut undang-undang Islam dipenjarakan, ta'zir ataupun dihudud ataupun dikisas di dunia ni, di sana tak ada. Sana tak buat.
share dunia. Itu pasal dunia sih. Kalau dia boleh dunia sekarang ni, kat sana hukum Tuhan, hukum Allah, hukum hudud semua ni jalan. Di sana tak kena. Beres, bersih. Kalau kita ialah kita akur dengan pemerintah kita kan, ikut hukuman pemerintah kita tak terlepas lagi lah dengan hukum akhirat. Itu ada pandangan ulama. Kalau kita tahan dengan pemerintah ikut undang-undang bukan Islam. Dia ikut undang-undang tak saya ta'zir. Kita boleh minta ta'zir, jangan hukum lain. Ta'zir ni maksudnya apa lah? Ta'zir ni paling tinggi, hancur. Nombor dua dia turun sikit, buang di arah. Turun lagi, masuk penjara. Dia masuk penjara, dia kira penjara. Kita boleh bayar duit. Dia lah 10 tahun, 20 tahun. Dia akan lepas. Tapi kalau kes tu berhubung dengan hukum hudud, nyawa, hisab dan seumpamanya, dunia sini tak ada kan? Di sana ada pendapat ulama, dia bayar. Itu tanda. Tapi itu pula Allah Ta'ala dia beriman. Kita boleh minta dikecualikan. Sebab kita laksana dunia ni, maksudnya dia masuk penjara, diangkat kesalahan dia sisi undang-undang negara. Si agama pun sama lah, sebab agama semua orang dia ta'zir. Hudud tak ada, kisah pun tak ada, kan? Maka dia yang ada undang-undang buat ta'zir, kita pun tak ta'zir. Ini dia masuk penjara, ataupun dia pancung, ataupun dia di bandar. Itu yang ada negara lah. Tapi kalau undang-undang Islam jalan, ta'zir itu semua tadi itu yang hudud. Tengoklah kes contohnya. Kalau dia mencuri di penjara, kan nak pancurkan kepala dia, tak betul. Bawa bersubat. Kalau orang curi betul tangan, curi dia betul kiri, curi dia betul kaki. Begitulah seterusnya. Tak banyak agak. Ya. Dia telefon pada kita datang. Sebut boleh. Ada apa lah? Baik. Kita baca hadis berikutnya. Rasulullah SAW menyatakan lagi, man tawakkali bima baina li'ubaihi warijalaihi atawakkal alahu bijannah. Ini dia sahih dia hadis daripada Sahal bin Sa'di. Dari riwayat dia Al-Bukhari. Tak sebut nombor hadis ni. Sini ada. Nombor hadis ni adalah 6,474 ya. Nanti ada satu hujung tu. Dia cetak 2 kali. Dia punya reket 2 kali. Barang siapa yang bertawakal kepadaku, yakni Allah, akan perkara antara 2 tulang dagu dan 2 kakinya, nescaya dia aku menjamin yang bersyukur. Faham kan 2 tulang? Oh, itu. Dan kakinya apa? 2 kakinya apa? Barash. Kemaluan. Apa? Nescaya aku menjaminnya syukur. Hadis ini dia ada asal an Sahil ibnu Sa'id an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengoklah terakhir. Qala man yad'a man li ma baina yuhbayhi wa ma baina rijalaihi rijulaihi abnahu lahu lahu jannah. Sahal bin Sa'ad meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, mengatakan, barang siapa yang dapat menjamin kepadaku apa yang berada antara kedua-dua bahagian rahangnya dan kakinya, saya akan menjamin untuknya syurga. Maksudnya jaga mulut. 2 tulang ni kan, rahang ni, jaga mulut. Dan 2 kaki tengah-tengah tu tulang kemaluan. Jaga 2 ni, jaga bukan mudah cakap ni lah. Lidah tu, lidah mulut kita lah. Allah jamin dia masuk surga. Okey, berikutnya 1-1-10. Yang dimaksudkan dengan 2 tulang dagu itu adalah dia boleh lah. Dia kabur sini.
Yang dimasukkan dengan dua tulang dagu itu adalah lidah, dan masuk antara dua kaki itu adalah farash. Maksudnya kematian. Rasulullah SAW ditanya akan perbuatan yang menyebabkan ramai manusia masuk ke dalam neraka. Maka Rasulullah SAW menyatakan, kita tengok maksud bahasa yang betul. Dua yang berlubang, pertama mulut, kedua faras. Ibn Majah kata muhakkik sanadnya hasan. Tengok muhakkik. Apakah kita kata an Abi Hurairah qala sa'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam man akbar akbaru ni ma yudkhilul jannah qala at-taqwa wa husnul khuluq wa su'ila ma akarru ma yudkhilul nar qala ajwafan kalam wal farsh. Abu Hurairah meriwayatkan Rasulullah SAW ditanya mengenai perbuatan yang menyebabkan ramai manusia masuk ke syurga. Maka Rasulullah SAW menjawab, takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Itu memang salah. Dan ditanya pula mengenai perbuatan yang menyebabkan ramai manusia masuk ke dalam neraka. Maka Rasulullah SAW menjawab, dua yang berlubang, itu mulut dan faras. Hadis ini memang diriwayatkan oleh Ibn Majah, nombor 402 46. Okey, nombor 4 kita baca dah satu lagi hadis. Berapa dah? Siapa man kabura akrura karura, tak tahu apa bari runun kanura kama nuhu kanura, ialah kanura saqatuhu wa man akahu kanura suqatu saya huruf saya kasura saqatuhu wa man kasura saqatuhu kasurat zunubuhu wa man kasurat sunubuhu fana aula bih. Barang siapa ataupun sesiapa yang banyak perkataannya, banyak cakaplah, nescaya dia banyak kesilapan. Sesiapa yang banyak kesilapannya, nescaya dia banyak dosa. Sesiapa yang banyak dosanya, maka api neraka itu lebih utama. Hadis ini daripada Ibn Umar, diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam Al-Hiyatul Awliya. Kata As-Sayuti menyatakan ini rekod pada At-Tabrani dalam Mu'jam Al-Awsat daripada Ibn Umar. Hadis ini lemah. Sebenarnya hadis ni ke hadis dia maquf ke marfu'. Ada cakap dia marfu'. Ucapan Umar. Ini sebenarnya ucapan Umar, bukan ucapan Rasul. Kalau ini marfu' diangkat oleh Nabi, hadis saya. Sila lihat hadis 5815 dalam Da'iful Jami' Asy-Syakawi. Ini anak murid Asghar Imam Qadim muka 111. Asy-Syakawi berkata hadis mauquf ini daripada kata-kata Umar dalam kitab Maqasid Hasan. Saya cakap kita tak dapat. Baru ni saya pergi ke Kuala itu bersama buku, tak dapat buku ni. Saya dah dipahamkan buku ni dah ada terjemahan. Dah ada terjemahan. Masak saya cakap bahasa Arab. Baik. Kita pergi berikutnya ke surat 112. Kita masih bercakap tentang banyak berkata-kata, tamak berkata-kata dalam berkata. Kita perlu mengetahui terdapat banyak kebinasaan yang lahir disebabkan lidah. Memadai sekiranya kita menolak semua itu dengan beramal satu ayat daripada Al-Quran yang mulia. Apa ayat dia? La khaira
fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Kena baca ini pada ni bawah. Ikhfa siapa ni? Ikhlas. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan mereka kecuali bisikan yang orang yang menyuruh bersedekah ataupun berbuat kebaikan atau mendamaikan di antara manusia. Surah An-Nisa ayat 174. Maksud ayat ini adalah kita akan terlepas daripada kebinasaan di dunia dan di akhirat apabila kita tidak berkata-kata dengan perkataan yang tidak memberi faedah. Dan supaya kita menyampaikan kata-katanya hanya memberi manfaat kepada kita dan orang lain, mudah-mudahan ia dapat melepaskan diri daripada kebinasaan dunia dan akhirat. Perkataan yang tidak beri manfaat adalah perkataan yang sekiranya kita meninggalkannya, ia tidak memberi kesan terhadap pahala akhirat dan faedah di dunia yang dihajatkan oleh manusia. Bahkan siapa yang menyampaikan kata-kata yang memberi manfaat dan secara perkataan yang diucapkannya adalah sedikit sahaja, tidak banyak kata-kata. Oleh itu kita perlu berfikir dahulu sebelum berkata supaya tidak perkataan yang tidak berfaedah itu dituturkan. Mana nak cakap ni fikir dulu. Ya. Baik. Sebenarnya sekiranya kita menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala bagi menggantikan perkara yang tidak berfaedah itu, nescaya ia memberi keuntungan yang besar. Ini kerana zikrullah itu menyerupai sepotong emas dan duduk emas bawah. Dan perkataan yang tidak berfaedah itu menyerupai sepotong daripada tanah keras. Maka rugi sekiranya orang yang berakal meninggalkan sepotong emas dan mengambil sepotong tanah keras. Kalau ruti tak pun juga kan. Sekiranya dia tidak mempunyai dosa, malah sekiranya dia mempunyai dosa, maka dia ibarat mengambil sepotong api. Itu adalah kerugian yang besar. Bosan ni kata, kita cakap yang besar, cakap yang manfaat ni, dia ada pahala. Pahala banyak cakap tak apa. Yang manfaat, zikir Allah, baca Quran, kan? Dia pakai petang, dia cakap yang nasihat orang yang baik, mengajar, kita dengar orang ngaji. Kita buat benda baiklah, yang faedah saja. Tak faedah tak cakap. Dia ibarat mengambil sepotong emas. Potong emas, kalau istilah tepat ni, kita cakap yang banyak dapat emas. Tapi kita masuk. Tapi kalau sebaliknya kita cakap sia-sia, cakap mengumpat orang, cakap tak sepatutnya, cakap menyakit orang, buat fitnah. Yang bangun fitnahnya, kita boleh baru lah. Kita boleh negara yang baru. Dia adalah ahli PKR. Dia nulis ketika tu, dia itulah kepada dia tu kepada Metro kan, harian Metro. Kan. Sinar harian. Dengan ibu orang Sarawak. Sarawak dia ada juga dalam dia punya internet kan. Yang budak ni pensyarah. Dah tadi saya baca tadi, dah kena tindakan. Yang dia sendiri menghina kata langsung, menghina Perdana Menteri. Kan? Menghina pun di PDRN. Tuan Badan tu kan menghina raja-raja. Sebab raja apa ni Pilih orang tu. kan raja dia setuju kan. Setuju maksudnya industri lah pemilihan nama dia tu bukan oleh Anwar. Bukan Anwar yang pilih. Dia ada jawatankuasa majlis PDRN. Pimpinan tertinggi untuk nanti siapa saya. Dia adalah syarat-syarat dia. Dia ada pilihan-pilihan dia adalah dia punya apa nak panggil koordinasi dia kan. Dan kooperasi nanti supaya kucing. Dia ahli pula, ahli. Kan dia ada syarat. Dia nak duduk dalam jawatan kuasa tu. Jawatan kuasa dia menentukan siapa yang layak naik. Dan selepas dia mengumumkan ada 6 orang ke 8 orang semua naik pangkat. Soalan sekarang ni orang marah kenapa dia tak langsung orang ni minta ni tak setuju lah ataupun kenapa Tan Sri Ayub Khan tak naik. Dia tak semestinya. Nak pencin tu. Ya, dia nak pergi tempat lain. Dia pernah nanti tempat lain. Pergi ambil. Ambil sikit.
Sebab dia pilih kat situ ni, tapi alasannya sinarian tu dia tak edit lama punya perkataan. Dia dapat daripada penceramah ni, pencarah ni. Pencarah ni situ. ATM, duk Melayu, Najmi. Mesti benar. Jadi dia tulah dalam tu, dia ambil dia yang sebab dia tabayun. Macam ni lah. Aku dengar abang kamu ni, aku dengar kamu jumpa dengan budak-budak yang tak senonoh tu. Betul ke? Kamu mesti tanya, abang dengar yang mana? Orang cakap lah, siapa orang tu? Dia tak tabayun. Ada bukti ke saya jumpa orang ni, jumpa dengan orang ni abang? Ini dah cerita dah. Main sakau, main serkam pantai itu je boleh pergi. Saya bukan ikan, lebor. Piala siapa ada angkat. Ular ke, belut ke, ikan ke, buaya ke, apa ke, angkat di jala tu. Tu bolehlah jala. Ni bukan saya bukan dia. Binatang dalam, saya bukan ikan dalam sungai, dalam laut. Maknanya semalam dia nak menyelamatkan diri lah. Sebab ni saya yang dah malam-malam dia bagi tahu. Dia tak edit yang orang lama punya. Dia minta maaf kan? Tak boleh minta maaf dah. Dia 3R. Dia hina Tuanku, Pak Agung, hina Perdana Menteri dan hina PDRM. Tapi Tuan Badan kata saya boleh Setion Datuk Seri dia buat kenyataan, kan? Masa dia dari Secakung, nama dia tak ada, Muhammad Khalid tu. Muhammad Khalid kan, Ismail kan? Tak ada. Secakung baru. Dr. Fuzia Saleh cakap, tak ada nama dia dalam PKR. Dan dia sendiri cakap, saya dah 36 tahun dalam PDRM ni, dia tak pernah terima mana-mana parti. Tak boleh kan? Tak boleh kan? Soalan sekarang ni, as netizen, ada ahli-ahli yang tutup PKR dah report polis. Tuan Badan dah kena, dia kena report polis, siasat tu bawa ke mahkamah. Oh dia kena 8 juta, tengok habis kerja dia. Dia tak boleh bayar 8 juta tu, RM8 susah nak bayar. Masa penjara habis dia kerja dia, pensi tak dapat. Sinar yang panjang cerita apa, dia punya editor, dia punya bos kena tangkap, bawa ke mahkamah juga, bayar denda. Dia tak payah, dia kerja sendiri kan. Bagi dia ni 8 juta, kawan ni 80 juta. Tengok dia boleh bayar tak? Tak boleh, kita tak pernah tabayun. Cerita di ujung jari ni nanti handphone ni. Dia sangat berdosa besar. Bukannya berdosa besar ialah orang yang buat cerita tak betul. Lepas tu kan, dia dosa paling besar sekarang. Yang kita nak share benda yang nak betul. Contoh maklumat betul kan, hadis Nabi, ayat Quran, pandangan ulama-ulama tentang kitab-kitab. Betul. Kita tak betul, tak boleh ahli palsu, tak boleh. Susah dia. Ataupun kita sebab ayat-ayat yang tak kena, fitnah dia orang. Kan Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Baqarah, 2 kali Allah sebut dalam Quran Baqarah. Fitnatul asyaddul minal qatl. Sebenarnya ketahuilah ataupun fitnah itu lebih besar dosanya daripada membunuh. Di ayat yang lain, fitnatul kan, fitnatul akbar minal qatl. Fitnah itu adalah lebih besar dosanya daripada membunuh. Dua-dua ni sama. Ulama kata maksud dia syirik. Fitnah ni akbar tu dia syirik. Ada ulama kata dia adalah dosa besar. Termasuk dalam dosa-dosa besar 99 ataupun 70 kan. Fitnah ni buat dosa besar. Dosa besar kalau dia dengan orang, kena jumpa orang tu, kena tabayun, minta maaf secara terbuka. Macam Tok Saka kita ni, dia fitnah Anwar kan, dah 25 tahun dia masuk penjara. Dia tak minta maaf lagi sehingga ni, dia minta maaf. Dia minta maaf dalam video, dalam TikTok, tak boleh. Dia pemimpin nombor 1 dulu, selama 22 tahun, campur 22 bulan. Dia kena jumpa satu pentas, RTM ke mana-mana syarikat swasta, kena sebut kamu seluruh rakyat Malaysia ni, saya Mahathir bin Mohamad selama 22 tahun yang Perdana Menteri, saya telah memfitnah untuk Anwar dan saya minta maaf, Anwar tak salah sebenarnya. Dia ada cerita dalam TV, ada tutup, ada cakap tak boleh sebab dia Perdana Menteri. Selama saya jadi Menteri 20 tahun, fitnah yang saya buat dengan karak-karakan yang amat ini, saya minta maaf pada Anwar dan seluruh ahli keluarga, Wan Azizah, anak-anak.
Kalau dia tak confess macam tu, tapi dia bersemuka dengan Anwar Ibrahim. Kalau Anwar Ibrahim tak boleh dia panggil tak bersemuka tu. Sebab siapa cakap ni? Ni Aziz. Ni sesebuah ni orang. Orang dah mati lah. Namanya ni Aziz. Dia ada cakap lah. Dia kata orang yang boleh selamatkan dunia Malaysia ni Datuk Seri Anwar. Anwar orang yang bertenah dia besar-besar, dia wajib masuk neraka kecuali dia minta maaf dengan Anwar. Tu siapa cakap? Ni Aziz. Video ada. Berulang kali ada. 2. Datuk Karzawi cakap bahasa Arab. 3. Fadil Nur pun cakap. Orang yang boleh menyelamatkan agama Malaysia ni Fadil Nur. Ni Anwar Ibrahim. Dan kesalahan besar pada Anwar ni, orang yang buat kesalahan besar, fitnah dan menipu ni kena minta maaf dengan Anwar. Bukan dengar video dia. Kemudian 2 Harun. 2 ada Harun. Harun Din, Harun Taib. Sama ayat dia. Kena minta maaf dengan. Itu undang-undang. Kalau kita buka Hayat Ulumuddin, cakap Ulumuddin Khadir. Bila masuk bab munajiat, al-mukhlikat ni pertama sekali taubat. Bila taubat, dia kena lempung 4 perkara. Bila taubat 4 perkara ni, pertama taubat dia dengan manusia ni kan. Dan sudut dosa capat dilempung tak. Dia dah mati, kena bayar. Maka dia pahala yang dibuat tu, buatlah banyak-banyak pahala ni. Dia dah mati. Besok pahala tu akan bayar dia. Tak minta maaf. Itu saya kata dia tadi cerita tadi. Dia ambil dosa orang tu. Minta tadi. Neraka lah. Nama tak tahu lah aku. Berapa lama. Kalau dia beriman, selamat. Tak beriman, mampu. 2. Dia curi harta orang tu. Kena pulang balik. Senang. 4. Maruah dia. Arwah dengan anak dengan bini dia. Dahsyat Syekh. Azizan Abu Bakar. Azizan Abu Bakar driver Azizan macam mana macam ni dan dicucuk kawan tu. Cerita tu pun kita tahu dah sebenarnya tukar tuduhan kan. Masa dia kata Anwar ni jumpa pun dia ada 7 tempat Aiman ni macam kata nak kata bukan bela Anwar. Nyari macam tu disempol bodoh dah mampu ya. Mampu neraka kamu dah disempol. Aku kali ada dekat India settlement di Batu Gajah tu, keluarga dia. Keluarga dia memarah. Ini orang tua gila. Apa saya dia nak relevan? Itu Anwar, dia tak kenal kan Anwar, dia dengar cakap dia dapat juta kan sikit duit banyak. Rumah dia di sini, bagus rumah. Kat Batu Gajah tu. Tapi mampu dah orang tua tu. Dia kata apa? Bila puan bela dia kata ni nyari. Tu bila yang masa yang dituduh Anwar buat kerja di atas tu, belum buat lagi. Belum bina lagi. Udah menua dia. Tarikh dia kata tu bila tak buat. Tu kau tarik. Tukar tarikh, patutnya buang kes kan. Tukar tarikh. Bila tukar tarikh, tarikh itu Anwar tak ada dalam negara tu pun. Akhirnya Anwar tu last minute tukar. Kat raya ni tukar tarikh. Tukar dakwaan jumpa Azizan ni tukar menghalang, mengganggu tugas pegawai awam. Masuk dia penjara 6 tahun. 6 tahun. Kamu kecil lagi ke? Yalah, masa tu memang kecil. Dia tak tahu apa. Aku baru kita dah tahu. 98 kita dah kahwin dah. Kahwin 84, 98. Dah 10 tahun kita kahwin dia. Kami duduk dalam rumah dia dah tengok ni. Kat rumah dia lalu. Lalu rumah dia tu. Dia sebelah mak kita. Arwah bapak dia ada lagi. Nordin. Tahun 92. 98. 98. Aku pindah sana 92. Belakang macam tengah reformasi yang apa? Ayo, reformasi Anwar lah sebab 5 tahun. Kalau 98 dah. Berapa? 5 tahun. Budak lagi. Masa tu memang orang dah apa ni? Orang dah kata Anwar nak jual negara lah apa. Memang apa ni? Penyokong Yahudi, ejen Yahudi. Macam-macam tu. Saya kenal Anwar ni lama. Masa saya masih jadi anggota ABIM masa tu. Dia tunang ni. Tapi orang percaya lah. Melayu memang. Dia tak tahu dia menjadi rasuah, tak ada. Tak tahu dia menjadi kuasa, tak ada. Yang kata dia guna jalan penuh kuasa, tak ada. Dia tak ada, orang cipta. Dia ni main juga. Orang Melayu berjaya. Hal peribadi ya. Dia peribadi kawan tu. Seluruh dunia dia dimalukan. Saya sendiri minta maafkan dia tu hari. Banyak kata. Kita doakan supaya dia bertobat dah. Kalau dia tak tobat sebelum dia mati ni, memang neraka tu. Itu jawapannya. Sebab dekat ni aja cakap.
Dia tak minta maaf dengan anak. Minta maaf cara macam kata dia. Kita berjumpa dia. Tak boleh. Dia pemimpin. Dia telah merosakkan Anwar seluruh dunia selama 22 tahun. Tanpa 22 bulan. Disumbatkan dia 25 tahun. Tak boleh. Dia menjara orang tanpa hisap, tanpa bicara. Tangkap tahanan tanpa bicara. ISI. Memberamai. Ini senang ke dalam Malaysia ni? Kes Mamadi. Apa jadi kes Mamadi? Hari-hari dia ada. Tapi sekarang. Ini susah. Jadi pemimpin jangan. Kalau kita jadi orang biasa yang selamat lah. Jadi pemimpin boleh tentu selamat dunia. Di akhirat lagi lah. Di akhirat detail lah. Detail. Jangan main. Malaikat bukan nakir semua ada. Ini ada kreatif. Mereka siang malam turun naik. Kita tak beriman dengan malaikat ke? Nanti orang dah percaya dah tak. Ini sekarang ni yang dia kata apa ni? Yang apa ni Muhammad Tasiri yang kata tak buat highway. Itu dia punya kroni. Mahathir nangis sekarang dalam TikTok. Kata itu bukan ada kena-mengena dengan anak dia ke? Kata itu. Datuk Julin je nama Dr. Cik Julin, Ustaz Julin nama dia. Dia ni kroni Mahathir. 2016 Najib minta. Najib bagi pada dia projek ni sebab Anwar, sebab Datuk Seri ni Tun Mahathir enggak projek bagi pada dia. Iaitu satu lebuh raya. Dia sama ke KLA. Daripada KLA keluar ke Dengkir. Keluar Dengkir orang kuasa sekitaran tanah warisan Muslim semua dekat. Nak pergi ke KLA. Jalan tu tak lebih kurang berapa kilometer sahaja. Mudahlah. Soalannya, hari ni 2025 tak siap. Tak siap. 87% je. Duit tu dah ditahu dipakat dengan beberapa pegawai kerajaan. Pegawai daerah. Apa lagi? Jurutera. Pegawai jurutera. Ni ramai lah. Dia kumpul duit ni daripada model 1.3 bilion jadi berapa bilion. Dia buka tempat judi. Dekat rumah ni kan? Rumah bawah surau di bawah dia tu. Dia dekat tu bawah tu stor arak. Dadah. Yang tempat arak tu. Yang arak yang simpan lama tu. Ya, tempat arak. Bukan lama, baru pun pergi benda tu simpan. Tempat judi. Cucu-cucu ada judi juga. Bukan judi dia kan bukan Islam. Dia orang Islam. Juli tu orang Islam. Orang Melayu. Tak tobat-tobat dia dengan. Kemudian dia anak dia ke dia sendiri tuntut ganti tuntut claim apa tah 300 juta. Kerajaan bayar. Lepas tu siapa lagi? Najib. Najib masalah juga dia kerak tu. Sini mana masalah? Tuntutan palsu nama. Bukan saya cakap. Azam Baki. Itu pengarah SPRN. Itu yang dia kena nak naik dia. Anwar ni kena lah. Daim lah kena mati tak sebab dia anak-anak dia. Habis, tunggu je awal pendek ramai keluar. Sebab anak-anak Krishna dah mampu. Anak-anak Krishna tu orang ibu untung. Dan buat mandi bagi dia Krishna, pergi jadi warga negara Singapura. Buka Maxis. Kaya-kaya dia dah mampu lah. Dia cakap kaya mampu yang pokok ni. Dia lagi curi duit kita lagi banyak. Dais dan dia pun sama. Kita doakan semoga Allah mati dalam kubur. Kalau dia tak ada jawab dengan betul, mampu dia buka. Cuma kalau kes-kes macam ni, contoh yang melibatkan kerajaan. Ni kira semua ni dosa-dosa besar lah ni. Masuklah. Kira macam kan mana? yang Macam mana? Macam mana? Antara hikmah, maksudnya Allah ni ada ihsan dia dekat akhirat kelak kan. Ada kes yang ada seorang hamba Allah ni yang dia ada kad la ilaha illallah saja tu kan. Dia dibentangkan 99 kitab dosa dia yang satu kitabnya apa seluar mata memandang kan. Maknanya adakah orang ini sezalim-zalimnya, maksudnya dia hanya tak mensyirikkan Allah je lah. Dia faham sikit lah Ini dah ada masalah. Orang tabligh suka-suka buat ni. Sebab saya pun dengar Dr. Ora juga yang ceramah benda ni lah pasal ni nak macam suruh jaga tauhid lah. Bukanlah suruh buat dosa. Kalau dia jaga tauhid,
Dia sapu dia dapat kerajaan buat apa? Itu tauhid apa? Tauhid kepala otak dia. La ilaha illallah tu tauhid, betul. Kalau ada satu tulisan la ilaha illallah letak di mizan yang akhirat kelak dengan pahala dengan pahala ni berkandang-kantang yang bentuk kitab-kitab bertingkat-tingkat sampai ke langit, datang letas kepingnya la ilaha illallah. Maksud tu la ilaha, tuntutan dia buat tak? Itu yang dia berat. Itu masuk hadis. Orang sebut itulah. Saya dah cerita ni lama lah. Dan ulama dan ustaz kau ustaz lah. Ahli-ahli tabligh suka cerita hadis cara tak betul. Sebab tu hadis ni ada masalah. Pada saya ada masalah. Bukan masalah hadis tu, masalah orang yang faham hadis tu salah. Faham. Nampak tak? Macam Umar penampar satu budak lelaki. Setelah cerita satu petang, man qala akhir kalam qala la ilaha illallah dakhala jannah. Hadis Sahih Bukhari. Sahih, tak boleh tikai. Pada siapa dia akhir kalam dia mengucap kalimah la ilaha illallah, pasti masuk surga. Dia bercerita. Budak lelaki dengar ni cerita. Sampai seronok dia orang. Sampai kat Umar aku cakap apa kedengar orang raya. Yalah aku dengar Nabi cakap pada siapa mengucap kalimah akhir kalam dia kalimah la ilaha illallah masuk surga. Nampak. Apa pasal apa dia campur? Pasal dia tak faham. Dia tak kerti, dia tak tabayun, tak dapat pencerahan Rasulullah. Itu dia sampai ke orang. Bahaya. Pasal tu Umar tampar dia. Umar nak kena. Nabi kata hadis yang lain, Bukhari juga. Satu hadis yang sahih di bawah tajuk manaqib Ibnu Faruq, manaqib Al-Faruq Umar Al-Khattab dalam kitab Sahih Bukhari. Pergi buka sekarang. Di antara cerita kelebihan Abu Bakar ni Umar ni, bila dia lagu orang A kan, yang syaitan lalu apa ni, Umar lagu orang A, laluan A, dan simpang ni orang B. Syaitan tak berani lalu A, dia pergi lalu orang lain, tak nak bertemu dengan Umar. Hebat. Hadis yang lagi kuat. Sekiranya ada Nabi lagi sebab aku, Umar lah orang. Umar ni pemimpin 2/3 dunia ni di tangan Umar. Bukan Abu Bakar. Umar memang hebat, berani. Pasal tu Al-Faruq. Al-Faruq ni furqan, membeza antara hak dan batil. Siapa Umar? Umar sikit-sikit nak pancung. Memang dia garang. Tapi garang dia takwa hebat. Kamu tahu bila dia mati? Kan? Bila dia mati? Sahabat mandi. Bila sahabat belakang bersih je. Tapi bila dibasuh dia pusat depan dia habis salah-salah. Mana dia depan dengan tentera musuh. Hebat. Umar malam panggil malam nangis. Hari-hari nangis. Bila dia mati, air mata yang nangis itu buatkan satu garisan putih dekat mata. 2. Dia bangun malam, lepas tarawih, lepas yang mulai tahajud, dia bawa pergi tengok, dia tengok rakyat dengan susu. Hadis terkenal, dia juga sentuh orang tua, mak, perempuan, janda yang anak dia menangis, nak susu, nak makan apa. Maka dia ambil batu, dia masak. Bila nunggu dia masak, sudah masak ke mak? Belum, kata mak dia kan. Anak dia tengok dia. Umar pergi sana tengok masak apa ni? Dia tengok batu. Kenapa ni? Dia kata, saya nak menyenangkan anak saya sampai dia tidur. Inilah Umar, pemimpin negara. Membiarkan kami yang da'i ni, biarkan kami ini kelaparan, bla 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 bla. Umar menangis lepas waktu tu. Umar balik khadam, ikut saya balik rumah, balik bandaraan, Baitul Mal bawa tepung, bawa daging, bawa macam bagi kat makcik orang tua. Dia kata besok makcik pergi jumpa Umar, buat aduan. Kan? Kita Umar Khattab berkata, dia baca tengok. Bila sampai sana, perempuan ni terkejut dengan Umar yang menantai ni. Umar yang menantai jumpa dia yang datang ziarah. Orang yang sama bawa Umar basah, baca tepung, berdebu baju dia. Bagi makcik, bagi anak makan. Keluar anak. Menangis makcik tu. Itu Umar ni, aku tak tahu akan sebab. Banyak hadis sangat hebat. Sangat hebat. Di atas ni kisah pemuda. Asal Umar suruh buat semboyan khabar supaya kumpul pundu-pundu untuk pergi ke batasan riba untuk fisabilillah pertahankan negara. Ada satu orang tua, mak tak ada, dia seorang mak bapak dia
Bapak ni anak tu seorang pemuda. Jadi pandai buat air daripada air perah buah tamar sehingga menjadi air mineral yang cantik, sedap. Dibuat air satu bak dan semua buah tamar rotak tu ataupun jual dibuat di tepi nanti jadi kek. Dia boleh buat ni anak dia. Bapak dia buta saya. Bila dia panggil pemuda termasuk dia ceria sangat, dia berang pergi Pennsylvania. Memang kata kamu ada bapak? Ada. Dia minta izin. Minta izin bapak. Bila dia minta izin bapak yang buta ni benar. Bila benar, bila sampai sebulan, dia rasa rantap ini. Ini bukan minuman tu. Yang boleh buat dia seorang ni. Dan juga kek daripada kuih daripada buah tamar ajwa ataupun hutak. Anak dia yang boleh. Macam mana dia bancu, dia layan mak bapak macam mana tidur, baring siap tidur, angkat sana, semua dia. Bila pergi ke sana pembahasan dia ribat, Mama dia tanya oleh orang tua ni, kata Ayah Mama ini anak bila balik? Dia rindukan anak. Dia rindukan anak. Dia kata tak nak bagi balik lah. Kan? Kalau dia di sana, di batasan, ribat. Sampai bulan kedua, dia datang lagi. Amin ini anak aku dah balik. Aku rindu sangat. Menilai mata dia ni. Omar tengok bapak dia datang 2 kali kedua. Omar menung kat kaki. Omar menangis. Mengenangkan bapak dia, rindukan anak. Dia panggil balik. Dia hantar satu suara balik. Balik. Omar panggil dia. Anak kamu kena balik, datang. Duduk atas bilik. Omar perhatikan mereka 2 anak ni. Bapak yang buta ni. Anak dia bila sampai dia minta uti-uti dekat ni yang sana ataupun di jabat kerajaan bercuma belikan dapatkan dia kerana nak bagi bapak ni, bagi minuman air mineral daripada korma dan korma kek. Bila bapak ada di situ, Omar perhatikan dia berdua ni. Omar dah kuat, ada dulu. Sebab perbuatan 2 beranak ni sangat menyentuh hati dia. Bayanglah baru 2 bulan. Kan? Bila dia buat air, dia buat dia dah bau. Ini tak ada orang yang anak aku dah balik. Kau baca kitab Siyanu Ala Al-Bala, kau menangis depan guru. Aku dapat. Dia kalau saya tak baca, saya dah dapat buku bab lain. Cerita tu yang sama. Saya sendiri tak tahan. Bayanglah Umar, hebat tak hebat, boleh menangis. Orang yang hebat, perang, tak pernah nangis waktu malam. Bangun malam, buka-buka kaki, buka-buka dahi. Lebam. Bangun malam tengok rakyat. Mana ada Umar. Yang ikut tak benda kita laku dia, cucu dia datang kemudian, iaitu Umar Abdul Aziz. Dia nak cerita apa? Manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Ta'ala ni layak dan mimpi. Umar tak pernah menyakiti isteri dia. Umar tak pernah nyeti sahabat-sahabat dia. Umar pada dikenal hebat sekali, dia tak pernah nyeti tentera dia. Tak pernah menyakiti Rasulullah. Bayangkanlah. Manusia yang menang Umar ni, syaitan takut. Kita tak takut jin. Bunyi tik-tik-tik lah Umar beri aku berdegang. Tak perlu kita takut. Itu belum bunyi, bila tengok betul sedikit depan kita. Ada di kalangan sahabat yang hebat tadi yang beriman dengan Allah dan hari akhirat. Dia baca Quran tengah malam, malaikat turun sehingga kuda mengaum. Kuda apa? Mendrum. Kuda mengikut. Yalah dia terkejut. Dia angkat kaki. Dia bunyi kuda kan. Kerana malaikat turun. Itu ada. Anjing nyala ada. Aduh. Allahu Akbar. Cuma adalah ayam berkokok di pagi hari. Itu ialah. Baik. Yang pasal yang orang curi duit tu kan. Ini kalau ni kata waris-waris dia anak yang soleh doakan tu dia, ada kita hapus tu. Ke masih lagi ada hutang lagi dengan. Apabila kita melakukan kesilapan sama manusia, dia kena balik. Tadi ada 4 perkara kan. Kena buang, kena pulangkan balik dia rakyat bukan dia. Duit rakyat dia kena bagi balik. Yang banyak cukai sikit. Berbilion duit tu. Jadi kalau dia dah mati, maknanya waris dia kena bayar balik. Ya, selamat. Ada satu hadis. Dia tanya soalan penting kan.
Dia kata seorang lelaki datang bawa uncap. Uncap tu emas. Duit tu daripada hasil jualan kebun tamar dia yang besar. Mak dia punya. Bukan dia punya ni usaha sebenarnya. Tapi mak dia mati. Lalu jumpa Nabi SAW. Saya nak bayar. Mak saya ada hutang, ada seseorang dengan saya bayar, saya jual sebahagian keuntungan buah taman ini nilai sekian ribu dinar. Saya nak berjalan fisabilillah untuk mak saya, boleh tak? Sampai kepada nak boleh sebab anak dengan mak. Memang waris lah. Dan kalau yang berhutang tu parent kita, tapi kalau kata waris tu dia berlepas diri, dia tak mau tanggungjawab ke atas apa perbuatan. Maknanya tapi tak salah pada waris tu ke salah pada hanya si Tuan badan selesai lah. Kadang-kadang dia tak cover kat anak dia. Aku ada puasa hutang 10 hari. Aku ada hutang 10,000. Tak cerita kan. Bukan saya wasiat terpenting tulis. Aku rasa suruh. Cover lah anak mati. Kamu mak bayar anak aku sama dengan yang ada 8 orang ni kan. Aku bayar anak punya 8 orang ni. Mak ada hutang 10,000. Mak ada duit apa yang bayar. Mak ada hutang 10 hari puasa. Ya tak? Mak ada hutang kena zakat. Atau apa saja pulangkan benda orang ni. Itu kewajipan kita yang sebelum mati. Bila mati, orang yang hidup tak tunai, dia berdosa. Dia dah cerah, selamat lah. Tapi tak ada siapa. Mak abang mati sebab apa? Bila mak mati, dia tahu. Buat kubur tu bertingkat-tingkat. Kan? Tolong jaga saka mak. Tolong saka mak. Mak ada bila 4 ekor sajin. Bagi ayam golek pulut kuning telur 4 biji macam 4 ekor ciri dia bagi setiap bulan. Orang itu ada neraka nak kubur beneran. Jangan main. Ini cakap cerita ni benda yang realiti, bukan tuduh orang. Baik. Sebelum kita habis ni, antara perkataan yang tidak boleh manfaat adalah perkataan atau percakapan berkenaan dengan urusan yang menceritakan setiap perjalanan hidup manusia dari segi makanan, setiap negeri, adat, kelakuan dan kelakuan dalam hidupan serta urusan muamalat dan perusahaan manusia. Ini adalah sebahagian daripada perbuatan yang banyak diperkatakan oleh manusia. Nampak tadi dah cerita lah. Meniaga, nipu. Kalau dalam kehidupan pula nasib scam orang ya. Bawa haji 47 orang kena tipu, bayar satu orang 30,000. Syekh Abu Zaki kena tangkap lah. Ada saya tengok tu. Ya, pun ada lah, kami. Bukan yang kawan ni rumah ni dekat keluarga ni. Siang ke? Dia kunci satu bilik. Bilik tu pula bukan rempik laki perempuan je. Dia pun tak terima mak bapak dia pun dia berlakukan macam tu. Dia terima. Syekh Abu Zaki ni. Bukan buat awal wari-wari yang dekat sini lah. Iya. Dia tengok gambar tu kan, gurun yang. Iya, dia berentah gurun pasir tu. Benda kena tangkap di polis Arab Saudi. Dia tengok apa ni, visa tak ada. Visa haji tak ada. Kemudian dia masuk secara illegal, masuknya pintu belakang. Tak pintu mana dia masuk. Ni heran ni mau lepas. Bukan, inilah. Dia bukan ikut ni apa? Visa haji lah. Tak ada, visa tak ada. Dia bukan ikut. Dia visa umrah pun tak boleh. Undang-undang sekarang ni siapa ada visa umrah, dia nak tipu, dia pergi terus buat haji, kena tangkap, masuk penjara. Bayar 20,000 rial duit Arab Saudi, duit orang jaga. Aku setuju. Tipu ramai. Malaysia kena tipu tiap tahun. Tak tabayun, tak serik juga. Dia kan. Dia kali ni bukan 5 tahun sekali itu. Tak apalah. Ini tiap tahun. Tipuan yang sama kan. Yang itu kumpulan apa yang penyanyi ni, kumpulan Amir. Dia tak sempat pergi lagi. Masih dekat KIA kan. Dia tunggu visa tu nak pergi buka. Dia siap nak pakai dia dekat nak raya tu. Dia orang sponsor kan. Orang sponsor. Tipu juga. Yang ini dah sampai ke sana. Tuan-tuan Syahid kan. Inilah Abu Zaki ni yang pakai selepang tu. Syekh Habib lah. Habib Aram Jada. Mana cakapnya ni pula rekaman. Yang penipu besar di dunia mereka lah.
Jangan percaya apa seorang perempuan ni. Seorang kecil ke besar ke, saya percaya tak? Ekor panjang ni ke pendek ke, tak ada ekor ke. Semua penipu. Allah kan tengok rupa kita pakai sorban tu. Allah tengok hati kita. Tapi ada seorang tu yang packing dia, yang tu yang keboyan Malaysia tu apa? Yang suka Nanya kat orang belakang tu. Kita dengan Alun. Usop nama dia. Dia kata dia pun ni laki dia pun ini juga. Buku dia lah tu buku dia. Apa dia kata orang tu pun tak lain juga. Tapi dia tak ikut sekali. Dah tekan diri je. Dosa besar orang ni nipu orang jadi. Yang begitu orang dewasa orang dah umur 60 70. Bukan umur 40 20 lah umur dia. Bukan kat sini ada tapi dia malu nak cerita. Mungkin ada tapi malu. Saya nak tak bayun lah. Dia tiap tahun benda ni berlaku. Kenapa ikut juga benda yang salah ni? Yang betul tabung haji ikutlah tabung haji tu. Kalau lambat tak apa. Kita mati tak dapat masuk jadi kita duit tak boleh masuk kan. Kumpul 30 ribu, 40 ribu. Tak sampai giliran kan. Mati. Pahala dia pergi haji dapat tak? Dapat. Ni ada. Bukan masalah. Minimum berapa tabung haji? 1,500 kan? Kalau yang tak ada 30,000 lah. Yang nak daftar tabung haji. 9 Buka akaun terus 19,000. Tidak. Jadi hari dulu. Lepas jadi hari, simpan duit tu sampai 40,000 tu pulang lah. Tapi giliran kita tu nak pergi ketika itu adalah 30,000 ni mana ni? 30,000 tengok apa baik. Ataupun 35,000 usaha keseluruhan. Maka B14 15,000 kerajaan bagi masuk tabung haji bayu. Kita yang diambil duit kita tu 10,000 20,000 tu. Yang 3 dan 15,000 tu Kerajaan. Bibiar kerajaan lah. Maksudnya tabung haji tanggung. Faham? Ini yang kaya-kaya ni sekali tu bayar duit. 30,000. Tak ada tabung haji. Pergi sendiri. Nebah, Kota Kampang. Bangga ada tiket lah. Itu. Kamu mati lah kalau kamu mati sekarang. Susah. Kena tobat. Tobat ni, dia dah ambil tipu dia orang kan. Ini orang. Hablu minan nas. Jangan Allah Ta'ala tu bilang Allah nama Allah. Tapi kalau manusia tak maaf, kamu tipu aku 30,000 seorang, 47 orang, 2 juta. Betul? Kamu saya kamu kurung, kunci. Membawa pergi ke Kuala Pasir gurun kat tu. Kena tangkap, kena denda. Bayar sendiri bukan dia bayar. Dia pun minta tambah lagi kan? Minta tambah. Dah, denda 20,000 seorang. Dia minta duit 20,000 riyal. Duit dia punya kan? Ya. Kalau rial tukar ke sini 100,000 ke? Ya, kurang 30,000 juga lah. Indonesia. Mana 60,000 apa? Kita tak dapat bayangkan macam mana kalau kita tempat yang asing. Jadi kerajaan ambil alih. Kes ni kerajaan ambil alih. Nampak? Mana kerajaan campur tangan. Kes dia kemudian kan? Apa ni? Tolong juga. Tempat asing ke, tiba-tiba dia bawa beg ke. Ikut gurun. Dia takut ni ke. Sejuknya ke. Piramli dah cerita bab ni lama. Bukan ke Pak Lebay tu. Aku kenal dia lama. Yang kita sama-sama pergi pondok mana? Itu cerita piramli dah cerita lama dah. Semanggu tu. Sudah cukup takat tu. Wallahu a'lam bishawab. Kita berhenti kat sini. Kita berhenti di bawahnya. Manakala habis tu. Manakala sebagai daripada kebinasan yang banyak dilakukan oleh lidah adalah berdusta, mengumpat, berdebat, memuji dan melawak apa. Kita berhenti situ. Ini 23. Ini yang sekarang ni saya. Kerja sekarang ni. Ya. Ngarang dia lama tak? Kitab dia lama sekarang tau. Berapa aku tak ingat. Nak cerita pasal penyakit hati ni apa, benda-benda yang boleh berubat. Nanti kita senaraikan nanti. Okey. Subhanakallahumma ana salat. Ada dah? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku nak kencing dulu.